Yang edit video PMX pergi Jepun hari tu memang legend, sebab dia banyak mainkan lagu anime yang kena dengan tema Jepun. Dan salah satu lagu menarik perhatian saya sebab dia main A Cruel Angel Thesis yang merupakan OST kepada anime mecha yang terkenal selain daripada Gundam, iaitu Neon Genesis Evangelion. Cerita anime yang diterbitkan pada tahun 1995 dan ditulis oleh Hideaki Anno merupakan salah satu anime kegemaran saya sebab cerita dia bukan saja pasal robot lawan dengan raksasa, tapi dia cerita yang lebih mendalam. Ada yang pasal falsafah seperti makna kehidupan dan existentialism, pasal psikologi, bagaimana watak utama iaitu Shinji Ikari rasa keseorangan dan berada dalam hubungan yang traumatik bersama dengan ayah dan juga ibu dia. Dan dia ada juga mitologi keagamaan macam watak-watak seperti Adam ataupun Lilith. Tentu sekali tak sama dengan figura yang ada dalam agama kita dan juga agama Kristian, tapi dia ada guna mitologi agama juga. Dan of course ada cerita pasal biologi itu sendiri. Neon Genesis Evangelion ni merupakan satu cerita yang bermula selepas satu kejadian besar yang dipanggil sebagai Second Impact berlaku, yang memusnahkan separuh daripada populasi manusia dekat bumi. Tapi tiba-tiba masa tu pula ada datang pula kemunculan raksasa-raksasa yang dipanggil sebagai angel ataupun malaikat. Masa tu ada satu badan dekat bumi ni, dia buat satu senjata cyborg gegasi yang dipanggil sebagai Evangelion ataupun Eva. Tapi plot twist dia bila cerita ni berlangsung, baru kita akan tahu yang robot ni dia bukan robot, tapi sebenarnya dia makhluk biologi. Dia ambil daripada salah satu malaikat, dua malaikat. Yang pertama ialah malaikat pertama sekali yang datang dekat bumi tu yang bernama Adam. Yang kedua daripada Lilith. Mereka ambil daging daripada Lilith ni dan bentukkan dia jadi makhluk Evangelion tu, baru mereka pakaikan dia dengan perisai. Pilot boleh masuk dalam cyborg ni, tapi dia nak kawal, dia tak boleh kawal macam tu sahaja. Mereka kena ada satu benda yang dipanggil sebagai kadar sinkronisasi yang tinggi. Maksud dia otak pemandu Evangelion kena capai sinkronisasi dengan sistem saraf yang ada dekat Evangelion tu sendiri. Dan mereka akan berhubung secara neurologi melalui satu cecair dipanggil sebagai LCL yang membolehkan pilot itu terendam dalam satu cecair, dia boleh bernafas, dan mereka akan bersambung menggunakan saraf A10, A10. Yang mana kalau ikut ni, A10 ni dia berkait rapat dengan kita sendiri. Memang ada wujud gugusan neuron dipanggil sebagai A10 yang berada dekat satu kawasan dalam otak dipanggil sebagai ventral tegmental area. Bahagian yang dikaitkan dengan motivasi, bahagian dikaitkan dengan dorongan untuk melakukan sesuatu. So saya rasa Hideaki Anno memang sengaja letak nama tu lah, memang agak kreatif juga. Dan ada banyak lagi cerita falsafah mengenai bagaimana badan dekat bumi ni nak buat satu projek yang dipanggil sebagai Human Instrumentality Project, di mana dia nak larutkan sempadan ego di antara satu manusia dengan manusia yang lain. Macam saya dan juga anda, kita ada ego. Ego ni bukan belagak, tapi ego ni adalah sifat psikologi di mana kita rasa kita tahu kita siapa dan kita boleh bezakan kita dengan orang lain. Tapi dalam projek Human Instrumentality ni, mereka nak runtuhkan sempadan tersebut, menggabungkan semua psikologi manusia dalam satu entiti. Saya suka bila editor PMX mainkan lagu tu, sekurang-kurangnya ada kesedaran terhadap betapa awesome dia cerita anime ni. Korang kena layan.